awak je buah-buahan, awak fine apple. Tapi kalau awak suka saya, bagi tahulah. Bagi tahu. Takkanlah dalam dunia era globalisasi ni aku pula nak kena start dulu, aku perempuan. Arzan, kenapa kau tak ada Arzan? Arzan, sumpah Arzan. Arzan, my love, I love you. Crush ke kat ketua before they confess? Sejujurnya nak cakap crush yang macam saya simpan perasaan terhadap Hikmah tu sejujurnya tak ada. Sebab saya memang betul-betul ingatkan dia main-main. Waktu dia confess dekat dalam karaoke tu, habis je tu, saya tu tanya dia, konten ke tu Mal? Dia kata, konten ke Mal? Kau nak buat konten ke Mal? Saya tanya banyak kali. Sebab saya rasa macam, ya tak ya dia ni. Saya ya Allah, hai, susah saya nak percaya. Tapi dia cakap betul aku tak main-main, betul aku tak main-main. Saya macam, oh, sudah. Dia kata, sudah. Dia nak ke genetik aku ni dalam keluarga dia? Saya dah fikir macam itu lah. Mesti dia nak hidung aku ni. Mesti dia nak anak-anak dia dapat hidung aku ni. Sebab tu dia suka aku. Tu yang saya macam, okay lah, step by step lah saya orang kata apa, kita macam saya cakap lah, saya jenis saya kalau saya rasa keliru ke apa, mulalah saya nak doa. Saya pantang. Apa-apa sikit-sikit saya doa je. Ya Allah, kalau ada kebaikannya, mudahkan. Kalau tak ada kebaikannya, jauhkan. Dengan cara yang tak menyakitkan mana-mana pihak. Saya doa macam itulah. Tapi Alhamdulillah sekarang makin rapat, makin, yelah kan, makin dimudahkan urusan. Alhamdulillah. Ada pihak, orang kata pihak kedua belah pihak kita orang, family. Kalau daripada segi family, Alhamdulillah tak ada yang bercanggah lagi sekarang. Semua orang kata setuju. Alhamdulillah lah, insyaAllah. Bila mula suka ketua? Saya rasa bila Habibi lah. Bila Habibi renunggu, ini rasa terhenti. Bila boleh naik dan turun. Waktu ta'aruf pertama, saya rasa waktu tu saya rasa macam, okay, this is getting serious guys. Aku tidur dulu Tidurlah. Eloklah kau tidur. Good night. Yeah, good night. Jangan panggil aku tau. Yeah. Aku tak boleh tolong. Yeah. Bye. Aku tengok sebelah aku, ya Allah, Allah tunggu tadi. Jadi tidur. Waktu ta'aruf pertama lah, waktu tu saya rasa saya nampak kesungguhan dia. Dan saya rasa macam maybe he's not playing around. Macam tu. Dia dah minta. Orang dia dua first look, Hikmah tak tahu. Dia kan kita tengok dekat AI Team Batch tu sementara tu, kan dekat hashtag tu boleh tengok ada orang apply kan. Lepas tu Hikmah rasa macam dia ni dapat je. Mesti dia dapat. Lepas tu Hikmah pun DM dia. Hikmah first DM dia. Hikmah cakap haredang. Gitu. Assalam haredang. Hikmah dulu. Lepas tu bermulalah kita punya conversation. Lepas tu tengok dia dapat betul. Dia dapat, aku dapat. Aku macam, adakah ini permulaan yang sangat baik macam tu.